Bini Menashe ialah komuniti Yahudi yang berasal dari negeri Manipur dan Mizoram di timur laut India. Mereka mendakwa sebagai keturunan salah satu daripada 10 suku Israel yang hilang, iaitu suku Menashe. Berikut ialah beberapa perkara penting mengenai Bini Menashe. Asal-usul, Bini Menashe telah mendakwa keturunan mereka daripada suku Menashe selama berabad-abad, dengan tradisi lisan dan amalan budaya tertentu yang mereka percaya sebagai bukti hubungan Yahudi purba mereka. Penemuan semula, pada abad ke-20, dengan kebangkitan Zionisme dan penubuhan negara Israel, Bini Menashe menjadi lebih berminat untuk menjalin semula hubungan mereka dengan warisan Yahudi mereka. Pengiktirafan, usaha mereka menarik perhatian organisasi dan rabi Yahudi, yang mula menyiasat dakwaan mereka. Selepas kajian dan perbincangan yang teliti, ramai pihak berkuasa Yahudi terkemuka mengiktiraf Bini Menashe sebagai keturunan orang Israel purba. Aliyah, hasil daripada pengiktirafan ini, sebilangan besar Bini Menashe telah berhijrah ke Israel melalui proses yang dikenali sebagai Aliyah. Ini melibatkan penukaran agama secara rasmi kepada agama Yahudi di bawah pengawasan rabi dan penyepaduan ke dalam masyarakat Israel. Cabaran, Bini Menashe menghadapi cabaran dalam mengekalkan tradisi budaya mereka sambil menyesuaikan diri dengan kehidupan di Israel. Mereka juga menghadapi cabaran sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan pendatang baru. Saiz, dianggarkan bahawa terdapat kira-kira 10,000 Bini Menashe yang tinggal di India, dengan beberapa ribu lagi telah berhijrah ke Israel. Identiti Bini Menashe adalah kompleks dan pelbagai rupa, menggabungkan unsur warisan budaya unik mereka dengan identiti Yahudi mereka yang baru ditemui. Dalam gambar itu, anda dapat melihat dua kanak-kanak Bini Menashe berdiri di sebelah lukisan bintang Daud, simbol agama Yahudi. Kanak-kanak itu memakai pakaian tradisional, dan salah seorang daripada mereka memakai kipah, topi kepala yang dipakai oleh lelaki Yahudi. Adakah anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang Bini Menashe? Baiklah, mari kita mendalami lebih lanjut tentang Bini Menashe. Amalan agama, sebelum mereka menemui semula warisan Yahudi mereka, Bini Menashe mengamalkan campuran kepercayaan dan adat resam pribumi. Selepas melalui penukaran agama dan berintegrasi dengan masyarakat Yahudi yang lebih luas, mereka telah menerima amalan dan kepercayaan Yahudi tradisional. Mereka kini mematuhi undang-undang diet Yahudi, memerhati hari Sabat dan hari cuti Yahudi, dan mengambil bahagian dalam perkhidmatan sinagog. Bahasa, Bini Menashe mempunyai bahasa mereka sendiri yang dikenali sebagai Kukichin. Walau bagaimanapun, ramai juga bercakap bahasa-bahasa tempatan seperti Manipur dan Mizoram. Di Israel, mereka belajar bahasa Ibrani untuk memudahkan penyepaduan. Genetik, kajian genetik telah dijalankan untuk menyiasat hubungan genetik Bini Menashe dengan populasi Yahudi lain. Walaupun sesetengah kajian menemui persamaan genetik, yang lain tidak dapat membuktikan hubungan yang jelas. Keputusan yang bercanggah ini telah menyumbang kepada perdebatan dan perbahasan yang berterusan mengenai asal-usul mereka. Kontroversi, pengiktirafan dan penghijrahan Bini Menashe ke Israel tidak tanpa kontroversi. Sesetengah pihak berkuasa agama Yahudi mempersoalkan kesahihan tuntutan mereka dan kesahihan penukaran agama mereka. Selain itu, terdapat perdebatan tentang implikasi etika dan politik membawa kumpulan besar orang ke Israel berdasarkan dakwaan keturunan Yahudi. Penyepaduan ke dalam masyarakat Israel, Bini Menashe telah menghadapi cabaran dan kejayaan dalam mengepadukan ke dalam masyarakat Israel. Mereka telah berintegrasi ke dalam pelbagai aspek kehidupan Israel, termasuk tentera, pendidikan dan tenaga kerja. Walau bagaimanapun, mereka juga telah menghadapi masalah seperti diskriminasi dan keperluan untuk mengekalkan warisan budaya mereka sambil menyesuaikan diri dengan norma Israel. Usaha pemeliharaan budaya, Bini Menashe telah berusaha untuk mengekalkan warisan budaya unik mereka sambil berintegrasi dengan masyarakat Israel. Mereka telah menubuhkan pusat budaya, menganjurkan perayaan tradisional dan mengajar bahasa dan adat mereka kepada generasi muda. Adakah anda ingin tahu tentang aspek tertentu Bini Menashe yang saya belum sentuh? Baiklah, mari kita teruskan dengan beberapa aspek tambahan Bini Menashe. Geografi, kebanyakan Bini Menashe di India tinggal di kawasan pergunungan terpencil di Manipur dan Mizoram.
Keadaan geografi yang terpencil ini telah menyumbang kepada pemeliharaan adat dan tradisi unik mereka selama berabad-abad. Struktur sosial, masyarakat Bini Menashe secara tradisinya dianjurkan di sekitar sistem kepada dan sesepuh puak. Struktur sosial ini memainkan peranan penting dalam membuat keputusan dan menyelesaikan pertikaian dalam masyarakat. Mitos dan legenda, Bini Menashe mempunyai pelbagai mitos dan legenda yang menerangkan asal-usul mereka dan perjalanan mereka dari Israel purba. Kisah-kisah ini disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi dan memainkan peranan penting dalam membentuk identiti budaya mereka. Pakaian tradisional, Bini Menashe mempunyai gaya pakaian tradisional yang tersendiri yang membezakan mereka daripada masyarakat lain di Timur Laut India. Pakaian mereka sering menampilkan warna-warna cerah, corak rumit dan hiasan manik. Muzik dan tarian, muzik dan tarian adalah bahagian penting dalam budaya Bini Menashe. Mereka mempunyai lagu dan tarian tradisional mereka sendiri yang dipersembahkan semasa perayaan dan majlis-majlis penting yang lain. Pertanian, secara tradisinya, Bini Menashe adalah petani, dan banyak yang masih terlibat dalam pertanian di India. Mereka menanam padi, jagung dan tanaman lain untuk sara diri dan perdagangan. Pendidikan, Bini Menashe telah memberi penekanan yang semakin meningkat kepada pendidikan dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Ramai pelajar Bini Menashe melanjutkan pelajaran tinggi, baik di India maupun di Israel. Peranan wanita, wanita memainkan peranan penting dalam masyarakat Bini Menashe. Mereka bertanggungjawab untuk menguruskan isi rumah, membesarkan anak-anak dan mengambil bahagian dalam aktiviti pertanian. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, wanita juga telah mengambil peranan yang lebih menonjol dalam kepimpinan masyarakat dan aktivisme. Pandangan masa depan Bini Menashe masih tidak pasti. Mereka terus menghadapi cabaran sambil berusaha untuk mengekalkan warisan budaya mereka, mengepadukan ke dalam masyarakat Israel dan membina kehidupan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Adakah anda ingin saya meneroka mana-mana aspek ini dengan lebih terperinci? Baiklah, mari kita lihat lebih dekat mitos dan legenda Bini Menashe. Kisah ketibaan. Salah satu mitos yang paling penting ialah kisah bagaimana Bini Menashe tiba di Timur Laut India. Menurut legenda, setelah diusir dari Israel purba, mereka mengembara jauh melalui Asia Tengah dan Timur Jauh sebelum akhirnya menetap di kawasan yang kini dikenali sebagai Manipur dan Mizoram. Sungai Sambatyon, kisah Bini Menashe sering menyebut Sungai Sambatyon, sungai mitos yang bergelora sepanjang minggu dan berhenti mengalir pada hari Sabat. Menurut legenda, 10 suku Israel yang hilang terletak di seberang Sungai Sambatyon, terasing daripada seluruh dunia. Bini Menashe percaya bahawa mereka akhirnya akan menyeberangi sungai ini dan bersatu semula dengan saudara-saudara Yahudi mereka. Kitab hilang, Bini Menashe juga mempunyai legenda tentang kitab yang hilang yang mengandungi sejarah dan ajaran mereka. Mereka percaya bahawa kitab ini disembunyikan semasa pengembaraan mereka dan akhirnya akan ditemui semula, mendedahkan lebih banyak lagi tentang masa lalu mereka. Raja yang dijanjikan. Sesetengah legenda Bini Menashe bercakap tentang raja yang dijanjikan yang akan bangkit untuk memimpin mereka kembali ke Israel dan memulihkan kemuliaan purba mereka. Raja ini sering dilihat sebagai tokoh mesianik yang akan membawa penebusan kepada Bini Menashe dan seluruh umat Israel. Peranan mitos dan legenda Bini Menashe berfungsi sebagai cara untuk mengekalkan identiti budaya mereka, mengukuhkan nilai-nilai mereka dan memberi makna kepada pengalaman mereka. Kisah-kisah ini memberikan rasa kesinambungan dengan masa lalu dan harapan untuk masa depan. Adakah anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang mana-mana mitos atau legenda ini? Baiklah, mari kita lihat lebih dekat kisah Sungai Sambatyon dalam legenda Bini Menashe. Perihalan sungai, menurut tradisi Yahudi, Sungai Sambatyon ialah sungai bergelora yang mengalir dengan batu dan pasir sepanjang minggu, menjadikannya mustahil untuk dilalui. Walau bagaimanapun, pada hari Sabat, sungai itu berhenti mengalir, membolehkan orang menyeberang. Lokasi sebenar Sungai Sambatyon tidak diketahui, dan ia telah menjadi subjek banyak spekulasi dan legenda. Sesetengah orang percaya bahawa ia terletak di Timur Jauh,
manakala yang lain berpendapat bahawa ia berada di Afrika atau rantau terpencil yang lain. Signifikan, Sungai Sambatyon memainkan peranan penting dalam kisah 10 suku Israel yang hilang. Ia dianggap sebagai sempadan fizikal dan rohani yang memisahkan suku-suku yang hilang dari seluruh dunia. Harapan untuk bersatu semula, bagi Bini Menashe, Sungai Sambatyon mewakili halangan yang perlu mereka atasi untuk bersatu semula dengan saudara-saudara Yahudi mereka dan kembali ke tanah air mereka, Israel. Sungai itu menjadi simbol harapan dan kerinduan dalam budaya mereka. Interpretasi metafora, selain tafsiran literal, Sungai Sambatyon juga boleh ditafsirkan sebagai metafora untuk cabaran dan halangan yang perlu diatasi oleh Bini Menashe dalam perjalanan mereka untuk menemui semula warisan Yahudi mereka dan berintegrasi ke dalam masyarakat Yahudi yang lebih luas. Ia mewakili kesukaran, keraguan dan ketidakpastian yang perlu mereka harungi untuk mencapai matlamat mereka. Pengaruh budaya, kisah Sungai Sambatyon telah mempengaruhi seni, sastra dan muzik Bini Menashe. Ia sering dipaparkan dalam cerita, lagu dan lukisan mereka, berfungsi sebagai peringatan tentang ketabahan mereka dan harapan mereka untuk masa depan.